Guys, rumah yang paling atas sekali, susah nak jual tak? Kali ni nak tunjuk satu flat paling atas, tingkat 5. Jom kita pergi tengok. Okay, so ini rumah dia penyewa baru keluar. So original kita dapat. So I nak bagi tahu owner, kalau you nak jual rumah yang paling tinggi, so first you punya advantage sudah tak ada sebab you paling tinggi. Biasa orang tak suka, dia nak cari rumah yang bawah sikit kalau boleh lah. So kalau you punya rumah memang sudah tingkat 5, macam mana nak jual? Okay, so masih ada cara lagi. So kita akan buat modified. Okay, example mungkin kita akan buat kasih cantik sikit. Okay, so sekarang nampak original kan? So nanti kemudian kita siapkan ubah suai, I akan tunjuk. Kita akan buat kasih cantik terus. So buyer nampak rumah sudah cantik, so mungkin diorang sudah tak kisah rumah yang tingkat 5 paling tinggi sebab rumah sudah cantik. So diorang rasa okey lah, still boleh lagi. Okay. Kalau you punya rumah, you paling tinggi lagi rumah original, okay, memang susah nak jual. So korang kalau ada rumah yang atas sekali, nak plan nak jual tapi fikir susah ni, okay, boleh PM saya lah. Saya sini VP yang tahu.